Masuk guru-guru dan seterusnya, adik-adik yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tajahau. Okey, macam mana semua hari ini, ceria ke tidak? Siapa yang lapar angkat tangan? Alhamdulillah, masih ramai belum makan lagi, cikgu. Okey, jadi pada hari ini saya berdiri di sini adalah atas satu tanggungjawab, atas satu amanah yang telah pun diperturunkan daripada pucuk pimpinan PDRM, iaitu kami diberi tanggungjawab semua pegawai program sekolah hari ini secara serentak di seluruh Malaysia hadir ke sekolah masing-masing untuk menyampaikan satu boleh dikatakan satu amanah daripada yang dihormati Ketua Majlis Negara. Jadi hari ini saya akan bacakan teks yang telah disediakan untuk kami. Jadi kita dengarlah apa yang disampaikan oleh yang dihormati Ketua Majlis Negara. Salam madani dan salam hormat. Alhamdulillah, dengan izinnya juga dapat kita bersama-sama pada hari ini untuk menyentuh satu isu yang sedang hangat ketika ini dan pasti tidak boleh dipandang ringan, iaitu tentang buli. Pelajar-pelajar yang dihormati sekalian, sebelum saya mulakan lebih lanjut dengan ucapan pada hari ini, saya buli. Alhamdulillah, nampaknya semua sekali tahu, semua sekali dah cakna tentang kegiatan buli. Terima kasih semua. Mari kita sama-sama fahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan perbuatan buli. Sebagaimana yang kita dapat lihat, impak perbuatan buli mampu merosakkan hubungan sesama murid, menghancurkan keyakinan diri, menjejaskan masa depan individu dan sekaligus mencela imej sekolah serta keluarga. Contohnya ialah dengan mengasingkan rakan secara sengaja supaya dia tidak mempunyai kawan, tidak membenarkan rakan menyertai kumpulan, menyebarkan fitnah atau memalukan seseorang di khalayak ramai. Ia melibatkan perlakuan buli menerusi telefon, media sosial atau platform dalam talian. Contohnya termasuk menghina, mengejek melalui Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, menyebarkan gambar atau video tanpa kebenaran, mengugut melalui mesej atau membuat akaun palsu untuk memperlekehkan orang lain. Ingat tiga perkara penting ini. Buli bukan budaya, ia satu jenayah. Hentikan buli, mulakan hormat dan katakan tidak kepada buli. Sekolah merupakan tempat untuk kita menimba ilmu, berkawan dan membina masa depan yang cemerlang, dan bukanlah tempat untuk menyakiti atau menjatuhkan rakan-rakan lain. Justru mari kita sama-sama berazam untuk menghentikan segala bentuk buli, sama ada secara fizikal, mental atau melalui media sosial. Marilah kita bermuafakat menjadikan sekolah ini sebagai tempat yang selamat, harmoni dan penuh kasih sayang bagi semua warga sekolah. Hentikan buli dan mulakan sikap saling menghormati. Semua sekali untuk ulang bersama saya dan penuh semangat, boleh? Okay, bila saya cakap ni, ikut dan buat dengan lebih kuat daripada saya, boleh? Okay. Baiklah, saya berjanji tidak akan menjadi pembuli. Saya akan membantu mangsa buli. Saya akan melaporkan kes buli demi keselamatan semua. Katakan tidak kepada pembuli. Okey, terima kasih semua. Jadi itu saja yang telah pun diamanahkan kepada saya untuk sampaikan. Dalam kesempatan ini saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan
selamat maju jaya. Good luck kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil ujian SPM dan juga STPM. Dan dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan memohon seribu kemaafan. Pada hari ini ialah hari terakhir saya bersama SMK Iskandar Shah, kerana saya akan berpindah ke Kampung Gajah sebagai ketua Persekutuan yang baru. Jadi akan ada pengganti saya dekat sekolah ini, dan saya doakan semoga pengganti saya lebih berkaliber daripada saya dan banyak membantu sekolah dari segi perundangan dan juga membantu sekolah. Okay. Dan juga kepada semua, saya harap semoga sekolah ini dapat murid untuk menyampaikan sedikit curahan. Dipersilakan.